MHO bersama tim NS Koba Familia berdiri sebagai satu keluarga yang berjuang untuk membela nasib mangsa yang ditindas. Dalam masa yang sama, kami membantu mencari solusi untuk memulihkan kehidupan mereka, terutama mangsa Ahlong yang memerlukan perlindungan dan sokongan. Di sini, kami bukan sahaja memberi bantuan undang-undang kepada mangsa Ahlong, tetapi kami juga membimbing mereka untuk bangkit semula bersama MHO sebagai aktivis yang memperjuangkan keadilan. Kami mahu mereka mendapat kembali semangat, motivasi dan sokongan ekonomi untuk meneruskan hidup dengan lebih kuat. Ramai yang datang kepada kami pada titik paling rendah dalam hidup mereka, tetapi di sini, kamu tidak akan dibiarkan bersendirian. Kami akan bersama kamu. Kami akan membantu kamu bangun semula setapak demi setapak, sehingga kamu kembali stabil dan yakin. Kami menjemput semua orang, termasuk mangsa Ahlong, untuk menyertai keluarga besar ini. Kami percaya setiap insan berhak untuk bangkit, berubah dan kembali bersinar.